Bini aku kalau dapat makan rayan dari mana tak apa. Janji makan rayan. Allah 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 Allah. Mari bang, jago na beli bang, jago na harga murah, jago na. Durian batu kurau. Masuk dalam pun berbaloi makan kalau aku ni. Buah kampung lah, sedap. Wow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second day Cameron Highland. Kita dah sampai Care Farm. Let's go shopping Care Farm. Alright. Lagi masak gimana? $30 strawberry sekilo 30. Mari bang, jago na beli bang, jago na harga murah, jago na. Okay. Itu matcha. Oh, matcha. Ya, matcha. Oh, terbeli tu lah. Ke coklat ke? Kakak nak asam poi ke? Asam poi. Yang ni. Yang ni asam poi. Makan dengan strawberry. Berapa ni? 20 lah. Yang ini satu. $1.22, 35 kan? Ambil 3.50. Ni mesti dia main ya. Selapis punya lah, semua grade A. Satu kotak 15. Ini dua 25 yen apa? Buah besar-besar lah, tak yen. Ya? Coklat kan nak matcha. Coklat dia ke? Baik tau, penuh. Okey, sekarang kita dah turun ke daripada Cameron Highland. Dalam perjalanan kita turun daripada Cameron Highland tadi, kita akan ke Batu Kurau. Bini nak makan rayan. Kita akan pergi Batu Kurau lah. Jadi lepas kita turun Cameron Highland, kita ambil susu keluar ke Munting dan kita akan ke Batu Kurau cari tempat mana sesuai untuk kita makan rayan. Bini nak makan rayan. Jom Batu Kurau sebelum kita balik ke Kedah. Dah sampai dah Batu Kurau ni. Wow. Saya buat Batu Kurau. Cuma kita nak pergi tempat yang ada buah rayan tu. Nah ni di Batu Kurau musim buah. Jom. Okey, kita dah sampai satu tempat. Memang buah rayan banyak lah. Tempat ni apa kata viral. Memang masuk pun dalam lah. Viral pun. Puas yang masuk. Naik takut Jauh tadi. Jauh. Coba, jom kita review tengok rayan Batu Kurau. Jalan boleh tu, satu pasal je pegang. Boleh tak? Kampung.
Berapa main tak sini? Ya. Kami try bang. Oh, baik. Buah pagi besar. Oh, udah sini. Foto ni mau. Awal 5 kilo ni kan? 5 kilo eh. Tadi dia 5 kilo ni 10. Ni dah 10, yang satu di 12. Ejah makan tu kan. Lagi kita ni. Sebelas kilo, 8 kilo. Durian Batu Kurau. Allah. Allah. Dah. Kampung Lawa. Nak kau? Buat apa tu mak? Kain ni. Koi naftar. Lagi pun sama pokok ni. Apa? Tiga kilo. Nah, buka. Buka buka. Okey tak? 10 kilo. 10 kilo. Leh, makan lagi. Okey lu eh. 2 kilo ah. Ni ah. Okey. Tadi 2 kilo kan? Oh, okey. Nak makan eh. Baik. Dia nak balik pagi. Dia nak balik pagi. Nak buka ni. Dia nak balik pagi. Mana pergi kat Jan ke? Apa alih sana lah. Ha? Jan? Jan dengan Nuri. Ni Ozi nak dapat. Allah. Banyak senyap. Kita pun empat kan? Ayo ambil. Dah kecil dulu. Yo. Buah yang ketiga.
Aduh lah. Masuk dalam pun berbaloi makan kalau aku ni. Baru 28 hari je lebih kurang dia punya musim kat sini. 28 hari maksudnya baru lah. Buah kampung lah sedap. Kilo berapa ni? Kenapa dilihat? Tak lah. Macam mana tengah masuk? Masuk gambar? Masuk. Bukan orang kulit ni. Kilo. Berapa kilo? Berapa kilo bang? Jahat tengok macam mana? Tiga. Tiga empat. Okey, dua. Okey. Labur dalam bawah ya. Di mana ni boleh? Nak kena hati. Tadi dia tu panjang macam ni. Dia bukan sama lah. Sama. Tu lagi. Mau kita nak ke? Ibu nak ke? Mau tak pakai sak ni. Mau tak pakai sak ni. Kau nak ambil bawah tu lagi. Mau datuk-datuk mau BYG kau bagi pekerjaan.
Lari masuk dalam kakak lagi. Tak saya banget. Okey, alhamdulillah selesai kita makan durian di Kuala Kurau. Nama apa tempat tu? Sweet. Apa sweet durian dia tahu? Sweet apa? Sweet anak sweet durian anak kurau. Okey, sweet durian anak kurau. Tapi jangan tersilap tau. Simpang mula masuk Sebab simpang nak masuk kat rumah dia ada 2 lagi kanopi. Yang tu bukan tau, dia kena masuk dalam lagi. Tapi durian pun hati kan. Tengok tadi kan, dia punya buah macam mana kan. durian kampung. Itu ke durian kampung. Kalau kata durian tak kampung, lagilah. Jadi kita nak pergi cari buah moktan. Tadi tak buah moktan ada tapi tak puas hati tengok. Kita nak cari buah moktan kat tepi jalan Batu Kurau. Jom, kalau ada lagi kita berhenti. Kita jumpa buah moktan, makan sedap. Beli tepi jalan. Belakang elok. Kita nak pergi tengok buah durian dia. Macam mari. Tapi hujan lah. Adik tak tahu Abang nak pergi tengok buah durian dia. Kalau okey, okey. Hujan sikit. Dia. Hello bang. Dia rasa dia tak manis, tak sepi. Betul. Dia memang padu tu. Tak. Sedap. Dia kahwin kampung, saya jual 12. Turun 10, bagi akak 8 je. Ada yang bawa dah tinggal tu je. Tak hujan ni guys. Sampai tempat dia dapat tu. Bangsa dia tu bahaya lagi lah. Ini takut. Takut dia masuk gelap. Bangsa dia tu dia boleh kalau dia Lepas tu toilet terus. Dia toilet terus. Tak pergi. Habis 89. Dia pergi dengan air. Ambil semua saya keluar ada kira habis. Potong. Okey, 99. Tapi dari 90, potong dengan itu. Buang gas. Boleh. Ya bos, ambil beg. Ambil beg, potong dengan itu. Oh, tak kena makan. Banyak apa dah tu? Bukan. Tak boleh buat apa. Saya ambil jalan tu ni. Tu lah. Masuk tempat tu sikit pula. Lewat Ni jam. okey. Saya taruh duit cash dah tak boleh. QR baru ni bang. QR dah. Dia kalau balik dikit balik buah ni. Banyak orang dikit buah ni. Ya. Tapi buah ni nak habis dah. Dia buah awal. Ni, lepas dah ada nak berhenti. Ni nak main buat kena kata adik je. Ya Allah. Wow. Layan makan ni. Jauh Molek lah. Nanti lah dia lantai nanti lah.
Kita beli bakul. Depan tak bakul, kita takkan buah macam ni. Saya order bakul. Kedah. Sini pun ada pergi Kedah jual. Oh. Okey, dah. Siap. Weh. Okey. Siap maknya. Okey, tadi 6 60. 60, 70, 80. 80. Okey. Bini aku kalau buat makan rayan dari mana tak apa. Janji makan rayan. Hey.